Video kali ni aku nak cerita kat korang. Kereta lelong boleh beli tak boleh? Kau tengok sampai habis, okey? So, kereta ni kalau kau tengok owner beli lelong Macam biasalah lelong ni atas nasib. Kau tak boleh start kereta kau. Kau boleh tengok kereta, kau rasa kau nak beli boleh beli. Harga memang murah tapi atas nasib. Macam sekarang kereta baru sampai, aku pun baru nak start kereta ni, okey? Start. Wop. Macam baik bunyi dia. Start tak boleh. Kau tengok ni, skru semua longgar. Baik. Total body pun tak ada, guys. Ini dah aku cakap dengan korang. Kalau beli kereta lelong ni, semua atas nasib. Nasib kau baik, okey. Kalau nasib kau tak baik, macam gini lah. Tapi okey lah, owner dapat kereta pun tak salah aku. Dia cakap aku dapat dalam harga dalam 1,500, 2,000 kot. So kalau kata nak repair balik, tambahlah letaklah 10,000 lagi dan okey lah dapat kereta. So nasihat aku, kalau kau beli kereta lelong, dia ada dua je, antara nasib kau baik atau nasib kau tak baik. Dua je, so kau kena pandai lah. Lain kali kalau nak beli kereta lelong, better kau bawa technician ke pomen untuk check dulu kereta tu. Tapi macam kita orang tak buat lah untuk kata kereta lelong sebab dia macam ni lah, benda kita tak boleh buka. Kita kena beli buat balik baru kita boleh check. So kita orang tak nak beli risiko cakap, kereta ni okey bang. Kita tak nak. Okey guys, tak kisahlah kereta lelong ke, kereta tak lelong ke, kereta apa ke, janji nama dia kereta konti, kau boleh datang je kat Bob Minute Garage. Stesen 16 Alang. Kalau kau tahu tak datang, kau pergi je dekat bio tu, tekan link confirm kau sampai. Macam biasalah, dah tengok video aku, jangan lupa like, comment, follow and share, tekan button save sekali. Ingat nak pakai kereta laju, maintenance kena padu. Ciao.